Saya tinggal di Seremban bersama dengan kakak. Saya kerja di sini, rumah keluarga di Kuantan, Pahang. Di mana saya harus jamak qasar? Adakah masa pulang rumah keluarga di Kuantan selama 3 hari dikira musafir, atau jamak qasar ketika masih di rumah kakak pada hari yang ingin bermusafir? Dia tinggal di Seremban, rumah keluarga di Kuantan. Bila dia boleh jamak qasar? Dengan molek. Rumah kita yang jadi tempat tinggal kita tak boleh jamak qasar. Bang, yang bolehnya rumah orang lain, walaupun orang lain tu mak kita, walaupun orang lain tu kakak kita, walaupun orang lain tu pak saudara kita, walaupun rumah lain tu rumah kita dulu, sekarang tak dah. Sekarang duduk di Seremban, dulu duduk di Kuantan. Tapi kita nak pergi ziarah keluarga kita di Kuantan, maka kita dikira bermusafir. Makna kalau kita nak pergi di Kuantan 3 hari saja, dalam perjalanan daripada Seremban boleh jamak qasar. Siapa di Kuantan boleh jamak qasar, kerana orang yang singgah 3 hari masih bernama musafir. Faham? Tapi kalau nak duduk di Kuantan 4 hari dan ke atas, maka hilang nama musafir, jadi nama mukim, tak boleh jamak qasar. Faham? Dan bila balik ke Kuantan, nak balik ke Seremban, boleh jamak qasar dalam perjalanan. Sampai di Seremban, inilah tempat tinggal kita, maka tak boleh jamak qasar. Faham? Dia bukan nanti rumah tu milik, rumah tu tempat tinggal kita tak? Tempat tinggal kita. Walaupun namanya hotel, namanya hostel, namanya rumah sewa, situlah tempat tinggal kita. Nah, maka di situ tak boleh jamak dan qasar. Soalan seterusnya,